Apakah sesat kalau kita percaya pakai batu cincin ini jadi gini atau amalkan ayat sekian boleh jumpa Nabi dan sebagainya? Tidak. Itu adalah sabab musabab saja. Faham? Ya, orang suruh dia baca surah Al-Mulk. Faham? Supaya dia jadi selamat daripada fitnah kubur. Dia pun percaya. Dia kalau baca surah Al-Mulk, insya-Allah selamat. Tak ada masalah gitu. Benda yang ada sandaran. Yang tak boleh, tak ada sandaran. Faham? Mu pakai cicing ni, mudah mati muda. Mati tua bila-bila. Itu tak ada sandaran. Bodoh belaka. Faham? Dia memberikan manfaat dan mudarat selain pada Allah, tanpa izin Allah, itu juga syirik dan sesat. Okey? Kita yakin ada lagi selain pada Allah, boleh memberi rezeki pada kita, juga syirik dan sesat. Faham? Pakai batu ini, kalau kena ketik di lipang, rendang di air, genyek sikit, hilang rasa panah. Boleh. Kerana itu adalah mujarrabun, sudah diuji. Tak ada masalah. Tapi kalau pakai batu ini, malakal maut tak akan mari ambil nyawa mu. Mu akan mati, hari dah ingat pakai cicing. Bodoh. No malaikat maut. Faham lagi? Ada seorang budak, dia aksiden. Cerita ni 20 tahun lepas. Jumpa dengan kita pakai tokak, kita tak kenal pun. Pakai tokak, salam. Cakap, kata buat apa belanggar itu. Ni langgar di kereta, dia naik motor, pong langgar. Jalan tu, seming lah kaki ni. Ni bekok-bekok ni ada lagi ni, di muka bekok-bekok. Baru 4-5 hari baru. Faham lagi? Baru tu pergi hospital. Faham? Bekok lagi muka tu. Jalan pun renyok-renyok, dah boleh jalan betul. Kan tolak ke bawah. Faham? Dia kata gini, kena langgar di kereta gini. Melambung saya ni, 2 kali musnya patah jatuh tayalah patah ni. Nampak? Kata sini luka, sini patah. Dia kata mujur pakai cicing ni. Mujur lagi ala kogok kering tu. Kata apa pula cicing? Dia kata batu ni, kata pakai, kata kalau tu selamat. Tengok selamat lagi. Padahal nak apa lele. Nampak dah nampak aku ni, tak mengaji. Kita tanya budak-budak lain, tidak pergi dengar siang dia. Nampak? Kata tak betul gitu. Ni kena langgar gini, percaya ke cicing lagi. Bukan cicing. Pakai cicing tak dilarang syarat pakai. Okey? Pakai cicing ni. Tapi jangan nak percaya sangat pada hikmah-hikmah. Melainkan mujarrabun sudah diuji dan ada sandaran dalilnya. Faham? Betul. Soalan seterusnya.